Sambal dia ni. Okey guys, kalau aku datang kat Rembia, Rembia ada kira Dua Gajah Melaka ni, aku selalu datang kat sini. Nasi lemak kukus warisan mak. Kau tengok baru sampai orang dah beratur macam ni. Ada ayam goreng crispy, ada kerang, sotong sambal, ayam masak merah dengan udang petai. Nasi lemak ayam RM8, nasi lemak biasa RM4. Okey, sambal asin. Kangkung RM5. Sambal kau nak sekali boleh kan? Boleh. Kena request lah. Tapi kau nak datang sini kena tapau lah, tak boleh duduk macam kau. Ni aku nak tunjuk dengan korang kau. Ini aku ambil ini hari ayam goreng dia dengan sambal sotong, telur rebus, kacang, timun dia, kangkung. Baru orang Melaka bang. Portion yang aku ambil ni RM15.5. Dia sampai sambal dia. Bismillah. Nasi dia tu, portion nasi dia banyak. Aku duduk sini, aku perhatikan, bukan Melayu je bang kat sini. Cina ada, India ada, majmuk makan nasi lemak. Bungkus. Ni orang rumah minta, anak-anak pun minta. Nasi lemak warisan mak.